Gaming headset ni korang boleh connect ke multiple console, PC ataupun korang punya smartphone. So guys, ini ialah Fantech Tamago 2 WHG04 gaming headset. Dari segi specs, dia ada Bluetooth 5.3, driver setup 40mm dynamic driver. Ada total 3-way connection, korang boleh guna secara Bluetooth, 2.4 GHz ataupun boleh guna secara wired mode. Bateri life dia boleh dapat setinggi 22 jam sekali penggunaan dan ada built-in boom mic. Dari segi design headset ni, dia jenis over-ear close back. So dia akan tutup keseluruhan telinga. Dia punya berat dia memang cukup-cukup ringan, 174 gram sahaja. So kalau korang pakai long hours memang takkan terasa berat kat kepala korang. Dari segi dia punya ear cup dan juga dia punya headband memang cukup-cukup selesa, tebal dan breathable. So kalau korang pakai lama-lama pun memang takkan terasa panas. Untuk overall keselesaan headset ni bagi saya memang cukup-cukup selesa. Dia ringan, cuma bagi saya dia tak dapat tutup keseluruhan telinga. So macam ada terkepak sikit kat bahagian bawah sini. So disebabkan ear cup dia tu terkepak sikit dekat bahagian bawah, so bunyi itu akan terkeluar sedikit lah ke sekeliling. Dari segi dia punya connectivity, korang boleh connect 3 cara, sama ada nak pilih Bluetooth ataupun 2.4 dan boleh guna secara wired mode lah. Kalau korang nak guna connection 2.4 GHz, dia cuma bagi yang USB-A dongle sajalah. So kalau korang nak connect ke korang punya smartphone, korang kena pakai adapter. Dan juga dia pun ada built-in boom mic, yang mana boom mic ni korang boleh simpan, dia boleh fold. Bila korang fold ke dalam ni, dia akan auto mute lah. Korang pun boleh dengar mikrofon test ni. Guys, inilah cuba mikrofon Fantech Tamago 2 cubaan 1, 2, 3. Cuba mikrofon 1, 2, 3. Cuba mikrofon 1, 2, 3. Okay, ini mikrofon ni. Dan kalau korang nak mute mikrofon ni, korang just flip ke atas. Dah, kalau keluarkan balik, dia akan terus on lah dia punya mikrofon. So cuba mikrofon, cuba mikrofon. Cuba mikrofon 1, 2, 3. Dari segi sound quality untuk Tamago 2 ni, dia punya signature sound lebih ke arah V-shape tuning. Bass dengan treble akan lebih mencanak sikit lah. So kalau korang yang jenis suka layan lagu heavy bass dan juga heavy treble, memang cukup-cukup layan lah. Memang cukup-cukup sedap punya sound quality dia. Dan juga ini memang sangat sesuai lah untuk buat gaming, di mana kalau korang nak main game yang shooting kan, memang dia akan bagi detail yang cukup-cukup bagus. Dan tambah pula dia punya sound stage memang cukup-cukup wide, dan juga dia punya imaging pun cukup-cukup precise lah. Memang sesuai lah juga untuk buat main game. Cuma bagi saya kekurangan dia tak ada software lah untuk korang nak adjust dari segi dia punya surround sound dan juga dia punya sound tuning lah. So guys, secara konklusinya Fantech Tamago 2 ni dengan harga dalam 100 lebih saja, bagi saya memang cukup-cukup baloi lah kalau siapa-siapa nak mencari budget gaming headset dengan ada connectivity yang cukup-cukup banyak dan boleh support up to multiple platform dan juga konsol-konsol yang berlainan lah. So kalau korang berkenan, boleh dapatkan sekarang.